Inilah kemas sebenar bangkai paus yang terdampar dekat pantai dan korang takkan sangka apa yang bandar ni buat dengan bangkai tu. Pada 20 November 1970 di tepi pantai Flores, Oregon, penduduk bangun pagi dengan bau yang sangat busuk. Rupanya ada seekor paus sperma sepanjang 45 kaki terdampar dan dah mula reput. Beratnya 8 tan dan memang masalah besar. Siaran berita pun mula dengan seorang lelaki berdiri depan bangkai paus tu, tengah cerita apa yang jadi dekat bandar ni. Lepas tu diorang bincang cara-cara macam mana nak lupuskan bangkai paus. The Highway Division decided the carcass couldn't be buried because it might soon be uncovered. It couldn't be cut up and then buried because nobody wanted to cut it up. And it couldn't be burned. So dynamite it was, some 20 cases or a half ton of it. Tak boleh tanam, tak boleh potong, tak boleh bakar. Jadi secara logiknya, dynamite. Lelaki yang urus semua ni berjaya pujuk bos dia untuk guna dynamite. Entah macam mana, idea ni diterima dan terus jadi pilihan utama. Jadi inilah yang dorang buat. 1 tan dynamite diletakkan di sebelah bangkai paus. Dengan harapan, letupan tu akan tolak semua masuk ke laut. Kawasan pun dikosongkan. Orang ramai diarahkan berundur jauh. Bila kiraan detik bermula, tapi cuba dengar betul-betul audio dalam video ni. Bunyi slap tu datang dari cebisan besar paus jatuh ke tanah. Ada juga yang terkena orang ramai. Apa yang mula-mula nampak macam acara komuniti yang seronok terus bertukar jadi situasi yang agak bahaya. Dekat tempat letak kereta pula ada satu kereta yang kena hempap dengan cebisan paus. Bumbung terus remuk. Lagi sedih, pemiliknya baru je beli kereta tu. Tapi 2 hari lepas kejadian, kerajaan negeri Oregon bayar pampasan penuh dekat dia. Apa jadi dengan paus tu? Separuh daripada bangkai tu tak hancur langsung. Jadi nak tak nak, diorang kena tanam juga. Dan sekarang, tempat tu dikenali sebagai Exploding Whale Beach. Bukan nama rasmi, tapi memang ada signboard dekat situ.